السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia para imam masjid, apa nama masjid ni? Al-Majidi. Al-Majdi. Oh, Masjid Al-Majdi. Dan kepada semua pegawai-pegawainya dan umumnya kepada hadirin hadirat yang hadir di dalam majlis pada malam ini, daripada guru-guru, ustaz-ustaz dan semua muslimin, muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dahulu sebelum daripada kita meneruskan jawapan yang daripada soalan yang telah dibentangkan tadi, ingin kita memberitahu bahawasanya bukan semata-mata kita tupu kepada jawab, tetapi kita maklum bahawa paling penting ialah menerangkan, menyatakan soalan yang dibentang. Dan juga kita lebih suka kepada tajuk-tajuk yang diberi itu, lebih suka kepada soal-soalan kerana itu adalah ternyata bahawa ada kemuskilan ataupun ada perkara yang kadang-kadang mengelirukan. Baik soalan yang dibentangkan tadi yang diambil daripada doa-doa yang dibaca selepas surah Yasin. Tapi ambil secara maksud kan. Tapi kalau Arab dalam doa tu apa kata? Ingat tak? Doa Yasin yang tepat soal saat ni tu. Cuba.
Dalam doa Yasin jadi baca tu. Apa dia? Ha? Siapa ingat doa Yasin? Ha. Mana yang menanya? Ha. Apa cuba apa dia ulang betul kan tadi? Jangan tinggal soalan tadi tu, nanti kadang-kadang kena ulang lagi. Ya, sebelum daripada itu, ya boleh sambung. Wahai Zat yang menjadikan khazanah di antara huruf kaf dan nun, apakah rahsia dari kalimah tersebut? Baik. Selalu kita sebut dalam Al-Quran. Nah, sebelum pada kita nak gunakan doa, di akhir surah Yasin tu sendiri Allah menyatakan, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama hanya sesungguhnya amruhu pekerjaan Allah idza arada syai'an apabila ia kehendak akan sesuatu. Arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahawa perman ia Allah bagi sesuatu yang ia kehendaki itu kun. Kun kalau orang mengaji kalimah panggil fa'il amar. Kalau mengaji kalimah saraf, kana yakunu kun. Asal ukwun. Tu mengaji kaedah dia. Lalu tu diterjemahkan, kun jadi ulimu ataupun ada ulimu. Tu asal arti dulu. Apabila firman Allah kepada sesuatu yang ia kehendaki jadi olehmu, fayakun, maka jadilah ia sesuatu yang ia kehendak menjadikan itu. Jadi kalau kita lihat dan tengok sepintas lalu sekaligus daripada ayat itu Allah perintahkan sesuatu supaya dijadikan, maka sesuatu itu turut jadi. Jadi secara zahir, adakah Allah Ta'ala melaku ataupun menjadi? Cuba jawab. Jawab dalam bentuk. Kita faham daripada zahir ayat itu, adakah Allah menjadikan ataupun Allah tidak menjadi? Hanya Allah perintah je supaya jadi. Zahir macam mana? Zahirnya Allah tidak menjadi. Sebab ayyaqula lahu kun fayakun, jadi olehmu, itu perkataan perintah. Mana Allah suruh perkara itu jadi, maka jadilah. Zahirnya situ bukan Allah menjadikan, bukan Allah mengadakan. Itu tak? Sedangkan kita maklum Allahu khaliqu kulli syai, zalikumullah rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai. Kita tengok dulu ayat muhkamah yang menjadi pegangan asasi kita dulu, yang kita berpegangnya semua perkara ini yang dikatakan al-alami, sama ada yang telah ada ataupun yang belum ada, panggil syai'. Maka itu syai' apa yang syai' pada lurah, adapun syai' pada istilah tak dikatakan syai' melainkan yang ada. Maujud baru panggil syai'. Tapi pada lurah syai' dengan mana amr, perkara. Jadi semua i'tikad dan pegangan kita, semua perkara yang ada itu ialah dengan mengada oleh Allah. Kan? Bukan ada sendiri. Bukan jadi sendiri. Semua yang jadi dengan menjadi oleh Allah. Semua yang ada selain Allah dengan mengadakan oleh Allah.
Itu akidah pegangan kita asasnya begitu. Tiba-tiba mari tengok di zahir ayat akhir surah Yasin tadi. Dan juga ada ayat lain antaranya wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Hampir sama. Apabila kehendak Tuhan akan sesuatu perkara, maka ia firman jadilah, maka jadi. Jadi zahir ayat ini bukan Allah menjadi. Allah perintah supaya jadi. Allah suruh perkara itu jadi, maka jadi. Maka zahir ayat ini nampaknya berlawanan tanaqud dengan zahir ayat lain. Lalu itulah ulama dalam memberi huraian dan memberi jawapan. Ini ayat dia panggil daripada majaz isti'arah tamthiliyah. Ni kena turut mengaji ilmu balaghah. Bila dah sebut begitu, ni dalam percaraan bila sebut perkataan majaz, isti'arah, terbagi pula bahagian-bahagian panggil bahagiannya di sana dalam ilmu bayan. Satu bahagian daripada ilmu balaghah, dia bila panggil isti'arah tamthiliyah. Mana ini bercakap bentuk perumpamaan. Bentuk perumpamaan ataupun perbandingan. Apa banding? Allah apabila dia menjadi, apabila dia melakukan sesuatu yang dimelakukan oleh Allah selalu berlaku. Apabila Allah mengada, selalu ada. Apabila Allah menjadi, selalu jadi. Seakan-akan ia perintah jadi, maka jadilah. Itu dia panggil tamthiliyah. Satu bahagian bercakap bentuk perumpamaan. Jadi kembali balik kepada semua perkara Allah menjadikan. Jadi nak banding seolah-olah antara kaf dan nun. Kalau kita tengok ada jarak tak antara kaf dan nun? Ada tak jarak antara kaf dan nun? Kun. Ada jarak tak antara kaf dan nun? Faham tak? Kalau petani panggil, ada sengal tak? Ada renggang antara kaf dan nun? Ada tak? Tak ada. Sebut kun nun mari selalu. Ini kinayah daripada kata terlalu cepatnya bila Allah menjadi, selalu jadi seperti kun, kaf dengan nun. Tidak ada. Tidak ada renggang. Tidak ada jarak perantaraan. Kun. Bila Allah menjadi, selalu jadi. Bila mengada, selalu ada. Tak seperti kita bercakap. Bagaimana kata duk buat suatu perkara jadi tak? Tak jadi. Kita ni ada jadi tak jadi. Kita buat suatu tak jadi. Tak jadi. Ada kita katakan. Adakah Allah itu menjadi suatu dengan tak jadi ada? Tak ada. Kun fayakun. Bila Allah menjadikan, selalu benda jadi. Seolah-olah ia kata, jadilah, maka jadi. Itu panggil majaz isti'arah tamthiliyah. Itu kena bertolong dengan ilmu bayan, ilmu balaghah. Itulah ibaratnya. Sebab itu, apabila kita kehendak sesuatu, tiba-tiba dengan kehendak kita tak dapat. Terkadang kita kehendak nak buat sesuatu, berlaku sebagaimana kehendak kita. Itu membetuli kehendak Allah. Sebab tu ayat lain pula Allah Ta'ala kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Dan tidaklah kamu kehendak, malaikat bahawa kehendak oleh Allah. Jadi apabila kita kehendak, berserta dengan usaha, nampaknya zahir, berlaku apa kita kehendak. Itu sebenarnya membetuli kehendak Allah. Tepat hak paling nyata, kita kehendak nak buat sesuatu perkara, tiba-tiba tak dapat dengan kehendak. Ini zahir. Sebab itulah dalam hadis menyebut, nahnu aradna syai'an, wallahu arada syai'an. Walladhi arada Allah khairun. Kami mahu kita kehendak suatu perkara. Dan Allah kehendak akan suatu perkara yang lain.
Dan barang yang telah kehendak Allah itulah baik. Sebab tu wajib kita redha. Kita ada perancangan nak buat satu-satu. Ataupun kita ada cadangan nak buat suatu-suatu. Oleh kerana kita tak tahu apakah rancangan yang kita rancangkan itu. Adakah itu jadi atau tidak, berjaya ke tidak, adakah kita tahu? Kita tidak tahu sebelum berlakunya. Lalu itulah kita kait dengan insya-Allah, maka tak ada jadi salah kita. Rancangan kita akan adakan pada masa depan, tahun depan, rancangan akan ada begini, insya-Allah. Sebab itu kita gantungkan dengan masyiatillah. Sebab Allah apabila dia kehendak kun fayakun. Dia kehendak menjadi, dia menjadi. Dia tak kehendak kun menjadi dan tidak jadi. Itulah masya-Allahu kana. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa barang yang kehendaki oleh Allah, maka kehendak apa? Kehendak akan berlaku, maka ia berlaku. Bila ia berlaku, maka berlaku. Sebaliknya, wa ma lam yasha', barang yang tidak kehendaki Allah, yang ini akan berlaku, maka dia tidak berlaku. Bila dia tidak berlaku, lam yakun, jawabnya tak berlaku. Maka itulah menjadi kewajipan atas kitanya redha. Itulah dalamnya tu. Orang panggil apa? Dah ambil tafa'u dalam doa nak minta. Orang panggil ambil tabarruk dengan ayat, dengan makna bagi tadi. Kita nak minta sesuatu perkara tu, maka dengan bertawassul orang panggil. Nah, dengan zat yang apa dia? Apa dia tadi? Dengan zat apa? Dengan zat yang menjadikan khazanah. Khazanah ni, bahasa kita apa pula di sini panggil khazanah? Dia khazanah ni ada diartikan khazanah, jam'u khazin, arti pengawal dan penjaga. Seperti khazanah. Apa dia syurga, neraka, penjaga, pengawal. Ada juga selagi panggil khazanah, tempat simpan. Seperti apa dia? Tempat simpan jadi pada hari. Tempat khazanah juga. Umpama peti ke tempat simpan. Itu dia asalnya. Nah, itu nak menyatakan kata bahawa semua kita ni, kita serahkan semua kepada Allah. Walaupun kita minta apa yang kita minta, tapi kita kembali kepada atas kehendak Allah. Maka segala rahsia itu terkadang Allah memberitahu, terkadang tidak. Tapi semuanya tak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Allah tidak berlaku melainkan semuanya ada hikmah. Hikmah terkadang nyata bagi kita, terkadang tak nyata. Nah, kadang-kadang berlaku sesuatu, nyata kamu diambil berapa tahun baru nyata hikmah. Walau bagaimanapun kita kena yakin dan i'tikad bahawa semua Allah tidak berlaku sesuatu melainkan semua ada hikmah. Ada apa dia? Faedahnya. Ada gunanya. Itulah antaranya. Baik. Itu hubungkan dengan akidah. Hubungkan dengan akidah. Tapi semuanya itu dipanggil ayat ni. Masalah ayat, majad, isti'arah. Kena kembali kepada muhkamah. Iaitu i'tikad kita. Semua perkara itu jadinya dengan menjadi oleh Allah. Bukan jadinya sendiri. Masuk juga dalam kita ada zikir selalu la syarikalah. Itu isyarat pada tauhid af'al. Tidak ada yang kongsi, tidak ada yang sekutu bagi Allah. Kongsi pada apa? Fil af'al, pada segala perbuatan. Tak ada satu perbuatan pun melainkan semua Allah yang buat. Dan ayat juga kita dah baca, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Zul arshil majid fa'alun lima yurid. Apa itu? Fa'alun lima yurid. Allah yang membuatkan apa barang ia kehendak. Nah, mari pula ayat lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu Muhammad membuat barang yang ia kehendak, bukan barang yang kamu kehendak. Wa yakhtar, Tuhanmu Muhammad pilih barang yang ia kehendak, bukan ia pilih barang yang kamu kehendak. Ma kana lahumul khiyarah,
tidak ada bagi mereka itu pilihan. Hanya semua pilihan Allah. Oleh ia demikian, wajib atas kita redha dengan qada Allah. Tak boleh kita pilih atas pilihan Allah. Jadi kalau pilih kita di atas pilihan Allah, terbit satu kalimah Melayu, kalau orang petani panggil apa dia? Memanai-manai. Sini panggil tak macam tu? Panggil. Jadi kalimah memanai-manai ni keji ke bagus? Oi, mung pana-pana orang petani kata. Satu kecelaan satu kecelaan. Bila kita lihat orang yang bijak pandai dalam sesuatu perkara, suatu urusan baik segi mengatur dan sebagainya, dia orang bijak dan pandai. Bila dia atas kita tengok je, hanya atas kita orang tak pandai ni apa dia? Redha je. Kalau nak tanya boleh, bukan tak boleh tanya. Tanya bentuk belajar. Maaf saya nak tanya ini, kenapa yang buat begini? Bagaimana kalau ini tanya bentuk nak tahu ilmu, itu boleh. Kalau tanya bentuk i'tirad, bentuk kritik, ini tak boleh. Namanya memanai-manai. Kamu ni pandai-pandai buat. Saya tak pandai. Pandai-pandai ini tak boleh. Itu sebab itulah kita wajib redha dengan qada Allah. Sekalipun dia menjadi tak kita ni uzur sakit yang kita tak kehendak. Dia jadi kesusahan, kesempitan dalam hidup. Walaupun kita tak kehendak, tapi kita kembali ingat pada hak dia berlaku daripada dia, wajib kita redha. Hari ini kita belum nyata apa kesusahan yang Allah Ta'ala berlaku. Apa kesempitan yang Allah Ta'ala menjadi hari ini. Hari ini kita belum nyata. Akhir beberapa lama Allah Ta'ala buka. Aku baru faham dulu. Aku jatuh kesusahan. Dulu aku jatuhlah kesempitan. Baru aku faham. Kemai lama. Itu dia dah. Jadi nak nyata kata semua yang Allah buat itu tak sia-sianya. Sebab mustahil dalam i'tikad kita Allah menjadikan sesuatu perkara dengan gharad. Apa gharad? Tekanan. Dan mustahil pula atas Allah buat sesuatu dengan sia-sia. Apa sia-sia? Hampa, kosong, tidak ada faedah. Kedua-dua itu mustahil. Tak layak dan tak sesuai dengan yang bijak pandai. Menjadi suatu tidak ada faedah dan guna. Mustahil atas Allah. Nah, itulah sebab tu saya tanya apa dia? Adakah kamu sangka bahawa am hasibtum annama khalaqnakum abasa? Tu rupa tanya. Maknanya mengkeji. Adakah kamu sangka bahawa kami menjadikan kamu itu abasa, sia-sia, hampa begitu saja? Dan Allah Ta'ala menjadikan yang ni, mu tak tahu hikmat, tapi kamu kata, ini apa buat ni? Tak ada faedah. Jangan. Kerana semua Allah Ta'ala buat, semua ada faedahnya. Mustahil buat dengan sia-sia. Dan juga mustahil atas Allah buat dengan gharad. Maka hak tubiknya, sifat kamal, Allah buat semuanya ada faedah. Hari ini kita belum tahu faedah. Beberapa tahun ke datang boleh tahu. Cuba tengok barang yang dulu tak ada harga. Mari sekarang, dulu tak ada harga ini. Ini sekarang ada harga. Dulu dibiarkan begitu saja. Hari ini tahu kata, ada nilai ya. Jadi berharga. Kita tahulah. Ini mana kata, Allah tidak buatkan, malaikat semuanya ada hikmah dan faedah. Dan Allah apabila dia kehendak buat sesuatu, setelah dia buat, maka benda selalu jadi. Tidak kata buat tak jadi. Itu kinayah daripada kun fayakun. Sebab tu kita nak minta yang pengen ambil tabarruk situ. Makna kita serahkan. Sifat kita serah kepada kehendak Allah, sebab serah kepada kejadian Allah. Ya kadang-kadang kita minta ni, rupa minta, tapi dari segi adab, semata-mata tupu kepada kehendak kita. Ini yang panggil kurang beradab dalam meminta. Hanya kita minta itu apa? Dia panggil izharil ubudiyah. Kerana kita hamba, adab hamba mesti minta. Contohnya kalau kita murid dengan guru kan, ataupun dengan cikgu, tengok kita nak keluar, nak masuk, nak apa saja, beradab kita minta izin pada guru. Itu adab. Demikianlah kita selaku hamba,
dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti guna adab. Nah, guna adab. Bila beradab, apa saja yang dilakukan, kita hanya serah semata-mata. Itulah. Nah, kalau kita nak contoh lagi, seperti kita si pesakit di hadapan doktor. Bila kita serah bulat-bulat kepada doktor, nah, maka dia nak buat pembedahan ke, nak cocok ke panggil, apa lagi ikut saja, maka kita serah. Sehingga doktor kata ubat ni sakit sikit ni, kita terjawab, tak apalah. Sabarlah ubat ni sakit, tak apalah. Tengok tu dah. Jadi mana kita serah saja, serah saja. Ikut dia. Sebab apa? Sebab kita tahu bukan semata nak buat pembedahan tu untuk menyeksa, untuk mengubat. Itulah. Sebab tu kata apa yang berlaku dari Allah semua adanya hikmah. Innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Itu ucapan yang mengaku oleh para malaikat setelah Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan ke atas mereka beberapa benda, lalu ditanya ini apakah namanya dan apakah faedahnya. Para malaikat tak tahu, lalu dia mengaku subhanakala, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa malaikat hanyalah ma'allamtana. Malaikat hanya barang yang telah engkau beritahukan kami. Mapunya engkau tak beritahu akan kami, mana kita nak tahu sendiri. Sebab tu apa yang kita dapat tahu, syukur, alhamdulillah, jangan kita berbangga. Kerana tahuan kita itu daripada Allah memberitahu. Ma'allamtana. Malaikat barang yang telah beritahu engkau akan kami. Illa ma'allamtana. Innaka, sesungguhnya engkau, wahai Tuhan, anta, engkaulah, antal alim, engkau amat mengetahui, lagi al-hakim, yang amat bijak. Buat sesuatu kena pada tempatnya. Buat sesuatu ada faedahnya. Itu al-hakim. Itulah maknanya. Baik. Selepas tu boleh sambung lagi. Apa bezanya Allah itu berkuasa dan Allah perkasa? Perkasa. Baik, itu pulang kepada bahasa dia panggil. Hak tu pulang kepada lurah, bahasa. Kadang-kadang bahasa ini guna satu tempat macam ni bercakap, di tempat lain pula. Dan salah satu kita ingat dalam pengajian ilmu syarak. Ilmu syarak ialah tadi ilmu tauhid. Apabila itla' ilmu dalam hadis duk wayak kelebihan ilmu, duk menyatakan kelebihan ulama, maka lama jaga al-lafzu idza utliqa insarafa ila al-kamil. Bila dak wayak talabul ilmi faridatun, kada wayak kelebihan ilmu itu. Apabila itla' ilmu, yakni ayil ilmu syar'i, itu yang dikehendaki. Nak keluar ke ilmu dunyawi. Dikehendakinya ilmu syar'i. Apakah ilmu syar'i? Iaitu ilmu kait, hubung kait dengan pegangan akidah. Dipanggil ilmu asas din ataupun asluddin. Hak masyhur di kita orang Melayu, usuluddin. Gunakan kalimah jamak usuluddin. Ataupun yang katalah ilmu tauhid. Dan yang keduanya ilmu mengenai dengan syariat. Masyhur bagi kita panggil ilmu fiqh. Kita sini panggil fiqh, kalau orang Jawa panggil fiqh. Kita baca fiqh. Ya asal fiqh. Ya asal mati tengah. Bila mati tengah nak baris tengah macam mana? Nampak zahir juga ke orang Jawa kata. Sebab biasa lurah kita kalau mati tengah, kita nak membaris ke tengah, itibak huruf pertama. Tengok. Zikr, kita panggil zikar ke zikir. Wala zikrullah akbar. Kalimah Arab dia kah mati tengah tu. Kita tak kata zikr. Tak kata kita kan. Kita kata zikir. Nampak? Sebab kah tu asalnya mati. Bila kita nak sebut mati yang akhir susah. Lalu kita baris tengah, itibak ikut
kan bagi huruf pertama. Zik bagi bawah. Zikir kita panggil. Sabr. Bila kita bagi tengah bunyi macam mana? Sabar. Kita kata sabar. Sabar. Arab sabr. Kita bagi tengah sabar. Begitu jugalah syukur. Bila kita bagi tengah syukur. Jadi nampak kena ke orang Jawa bercakap. Kita mengaji ilmu fiqh. Kita apa ilmu fiqh? Kerana tempat kita sini masyhur panggil ilmu fiqh. Kita bagi kod tu kan. Asalnya al-fiqhu. Al-fiqhu. Nampak kok kena qiyah agak kena ke Jawa kata fiqh. Ngaji ilmu fiqh. Kita adakan usuluddin, ada fiqh. Apa fiqh? Yang ni kita masyhur kita sini panggil ilmu fiqh. Itu ilmu syarak. Kerana dari ilmu fiqh mencarakan syariat, peraturan, undang-undang. Dalam bentuk ibadat ada rukun dan syarat. Dalam bentuk muamalat ada rukun dan syarat. Tengok jual beli ada rukun dan syarat, sewa menyewa kan. Itu peraturan. Dan bab munakahat pun tengok rukun syarat. Nak dihukumkan sah perkahwinan ada rukun syarat. Demikianlah setiap percaraan tu semua tu apa kata dalam ilmu syarak, cara syariat, fiqh. Satu lagi fiqh juga, fiqh batin. Masyhur kita dengan tasawuf. Yang disebut oleh Quran tazkiyah. Menyucikan hati dari segala sifat-sifat mazmumah. Yang dicela kita kena kenal apakah sifat hati yang dicela pada syarak. Kita kena kenal ujub, apa artinya, hasad, dengki, apa artinya, apa dia riya, sum'ah, takabbur, banyak lagi panggilan yang hubungkan dengan sifat mazmumah. Kita kena kenal yang tu. Apabila kenal yang tu, usaha supaya mengikihkannya, menjauhkannya. Sebab kata wajtinabun nawahi, menjauhkan larangan. Maka larangan batin tersebut tadi. Kita usaha kena menjauhkannya. Bila menjauh, mencuci darinya, kita memakai menghiaskan dengan sifat mahmudah. Lawan takabbur, tawadhu'. Kan? Lawan tamu' jadi celak, maka kita guna apa dia? Gunakan dengan qana'ah. Masalah. Maka nak kenal cara itu dipanggil ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf dia ada pula di kepada maqam pangkat dia. Maka itu masuk dalam ilmu syar'i. Bila itulah ilmu yang dipuji, ilmu yang ada kelebihan pada agama ialah ilmu syar'i. Dan ketiga-tiga panggilan ilmu tadi mustanadnya ataupun tempat ambilnya dari mana? Semua dari Al-Quran wal hadis secara nassan wastimbatan. Maka lima ini ilmu syarak. Termasuknya hadis dan tafsir. Ini lima ini ilmu syarak. Bahkan pada asalnya sebagai asal Quran dan hadis. Adapun yang tersebut tadi tiga ilmu menjadi huraian bagi yang ni. Faham begitu? Jangan kita asingkan. Bila sebut kata kita belajar Quran, hadis, mesti ini usul, fiqh, tasawuf. Ini apa ni? Ulama bahagian ni menghuraikan ayat-ayat berkaitan dengan akidah. Letakkan nama Usuluddin Tauhid. Ulama menghuraikan ayat ini berkaitan dengan solat, iqamatus solat. Dia hurai di sana. Itu berkaitan dengan fiqh. Maka setiap ilmu dia ada usulnya, ada kaidahnya. Fiqh ada usulnya. Apa dia? Tauhid. Dia panggil usul. Dan apa dia? Semua ilmu. Hadis, ya ada usulnya. Tafsir, ada usulnya. Itu kaidah. Sebab itulah menjadi kewajipan kita belajarkan kaidah. Maka kaidah ini tadi masuk dalam alati syar'i. Ilmu alat bagi ilmu syarak. Tengok seperti tadi di antara kun fayakun. Kita nak kenal kalimat dia tu. Kaf dengan nun. Nak baca kun ke kin ke pasal tak ada bagi. Itu cara baca kun. Apa kalimatnya? Ini dalam ilmu sarah bercara. Maka salah satu alat ilmu. Bila dah kelima ini apa artinya? Dan asal kaedah macam mana bila sebut dengan amar daripada usul fiqh. Itu kaedah tu ilmu
alat syar'i. Dan setengah daripada alat ilmu syarak iaitu lughah, bahasa. Tengok ni, kita sama-sama Melayu. Terkadang cakap apa dia? Melayu. Awak Melayu. Tapi kita Melayu Patani, lahjahnya lain dengan Melayu Kedah. Sama Kedah pula. Pandai. Dengan Hulu, lain pula. Ya ada Hulu Hilir pula kan. Ada Hulu Hilir, ada darat dia panggil. Begitu juga. Kita orang petani sama orang petani pun, yang sebelah hulu, sebelah hilir, sebelah pantai, begini bentuk cakap. Bila orang bandar, begini bentuk. Kalau orang hulu, lain cakap. Kadang-kadang tak faham pergi-mari. Sama aja Melayu, Arab sama Arab pun begitu. Arab Syria, kadang-kadang tak faham dengan Arab Mesir. Itu lahjah dia. Walau bagaimanapun, untuk kita nak memahami, kena faham lughah. Sebab itu cuba kita perhati, baik mengaji apa saja ilmu. Tajwid baik, nahu baik, sarah baik, fiqh, usuluddin. Sebelum daripada dia membicarakan syarak, syar'an, makna syarak, makna istilah, dia bicara dulu lughah. Kita mengaji ilmu tajwid. Apa arti tajwid? Kalimah daripada mana? Apa arti tajwid pada lughah? Dia bahas lughah dulu. Apa istilah? Dia bahas istilah. Lepas tu dalam ilmu tajwid, percaraan dia sebut apa dia? Istilah tu. Ikhfa, izhar, kan? Izhar. Dan panggil apa dia? Iqlab dan sebagainya. Maka dia bahas lughah. Apa lughah iqlab artinya? Apa lughah ikhfa artinya? Apakah arti idgham pada lughah? Cara lughah dulu. Baru pergi kepada istilah. Demikianlah. Kita pulang kepada lughah dulu. Jadi lughah ini, bahasa ni satu alat untuk kita nak pergi kepada memahami daripada ayat-ayat hadis dan kaedah-kaedah. Kita kena faham bahasa dulu. Jadi cuba ulang sekali lagi saat ni. Apa dah? Apa bezanya Allah itu berkuasa? Itu asal. Apa beza Allah itu berkuasa? Jadi kalau kita nak memasuk dengan kaedah lagi, dia kena kata Allah itu yang. Dia kena ada yang lagi. Allah itu yang berkuasa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ada surah apa tu? Al-Kahfi kan? Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu ala kulli syai', atas semua perkara. Allah itu muqtadiran. Terjemah nak masuk dengan Arab yang. Kalau berkuasa saja tak termasuk dengan Arab. Arab kalau mengaji kalimah apa? Muqtadira, isim fa'il. Isim wasah daripada iqtadara. Yaqtadiru iqtidar. Itu masdar berkuasa. Bila muqtadiran, yang berkuasa. Yang tu kena ke Allah lah. Dia panggil ma dalla ala hadatsin wa sahibih. Kalau kata berkuasa, ini kau panggil tak muwafaqah. Tu banyak halusi dia percaraan dia. Sebab bila nak bercara, nak munazarah, nak berdebat, kaedah kena ada. Kalau tidak, dia panggil haru biru kacau bilau. Kata ni panggil. Haru biru kata ni panggil. Haru sungguh, haru biru. Kacau bilau, tapi kata ni kata kacau bilau. Muslerak tabak. Kata ni panggil dah. Sebab kita nak cakap, kena bina atas kaedahnya. Al-mutaqarrirah. Ia telah tetap diurai oleh ulama. Supaya kita faham tak silap jalan. Baik. Jadi Allah itu yang berkuasa. Dan satu lagi Allah yang berkuasa. Berkuasa. Baik. Jadi di segi lughah ada guna dua-dua bahasa itu. Berkuasa pak ada cakapnya. Berkuasa pak ada cakap. Berkuasa kita sebutkan waw. Bila buangkan waw, dirapat ke alih dengan sin dengan kah, berkuasa. Ada cakap juga. Jadi berkuasa itu mari daripada kuasa tu lah. Kita potong waw. Jadi berkuasa. Daripada berkuasa. Lepas tu cakap pula berkuasa. Di sini perlu kita bicarakan pula. Jangan selalu kita nak anti, jangan. Ada setengah-setengah orang anti semata bahasa. Jangan kita perlu pula. Bila kita cakap macam ni, di tempat ni macam mana pula? Perkataan sebutir tu. Dia di berapa arti tu Melayu kita. Bahasa siapa dia guna pu.
Pusung meta. Tuhan pemurah, pengasih, penyayang. Ya ada pe. Luar kita saya panggil pu. Tu pu kita pu. Maka bahasan pu seperti itu ada mengandungi beberapa makna. Tengok di nisbah lurah kita tu. Dalam susun kata-kata ataupun tarkib kalam dia panggil. Tengok di susun kata itu. Kalau kata ini berkuasa besar. Itu nak kena ke apa-apa tu. Cuba kita faham arti apa? Berkuasa besar. Tu nak kena ke apa? Hanya bahasa ni. Baik, tahlil dulu. Pemain bola sepak. Nak kena ke apa? Tafsirnya pemain kena kepada orang yang bersifat dengan main. Bukan kena ke sifatnya. Kena ke diri orang yang bersifat dengan main. Orang yang sedang main, pemain. Berarti kena ke zat dia panggil. Diri orang yang bersifat dengan main panggil pemain. Begitulah Allah berkuasa. Situ dia panggil itu kena kepada zat Allah yang bersifat dengan kuasa. Satu artinya. Dan satu lagi ada juga itu dipakai artinya dari segi lugah alat. Alat jentera panggil ke tak? Alat bahasa Arab. Lalu kita panggil apa? Alat. Kakak alat jentera. Panggil baik. Contohnya seperti mana? Ni macam kita sudah makan, kita ambil satu alat buat congkel gigi yang kita ada lekat, daging sebagainya ke celah-celah gigi kita. Panggil apa ini alat ni panggil apa? Panggil congkel ke? Panggil congkel ke panggil apa? Alat ni. Congkel ni kena ke fi'il. Ambil yang ni itu panggil congkel. Orang tani panggil colek. Orang tani panggil colek gigi. Ni congkel. Maka nak congkel dengan apa? Dengan apa? Congkel apa situ tu kena ke isim alat namanya. Masalah kita nak buka sesuatu yang ditutup dengan teri. Maka kita nak pembuka. Mana pembuka? Mana kena alat untuk nak buka. Pembuka. Itu ada makna alat. Tadi juga makna zat. Dua artinya. Dan satu lagi lurah Melayu kita panggil orang yang ada sama, yang ada pendengar, panca indera yang 5. Orang Melayu sini panggil apa? Panca indera yang 5 iaitu sama. Artinya ni yang kita boleh duduk dengar sebab ada apa di kita? Ada apa? Ada telinga tak boleh dengar lagi kalau tuli. Ada apa? Ada apa? Ada pendengaran. Itu cakap itu. Pendengaran ke ada pendengar saja? Kalau kata pendengaran apa ia? Kalau pendengar apa ia? Itu situ kena ke apa? Bukan kena ke alat. Bukan kena ke diri. Itu kena ke sifat yang ada pada seorang yang Allah menjadi kepadanya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Allah menjadikan untuk kamu ambil faedah, ambil guna sam'a. Maka nak jumlah macam mana sam'a? Kalau mengikut dah tanya lurah tadi, Allah menjadikan bagi kamu itu sam'a, pendengar. Yang ni nama sifat. Itu nak ayat pu di kita ni. Sebab kita nak buat semacam tak boleh, kita nak faham bahasa dulu. Ada pu dengan makna zat. Ia bersifat dengan sesuatu. Masalah tu tanya tadi, pemain kena ke diri orang yang bersifat dengan main. Main tu fi'il. Itu orang. Kena ke diri zat. Penjokel tadi kena ke alat. Alat pun masalah zat juga. Jisim.
Jirim dia panggil. Tu. Adapun pendengar, pasal lagi yang kita boleh lihat, boleh kita nampak ni sebab ada apa di kita? Biji mata panggil hadaqah. Kalau ada biji mata saja, anak-anak kan dimain kanak-kanak ada biji mata berkelit lah, tapi nampak tak? Tak. Patung-patung ada matanya. Tapi tak nampak sebab tidak ada basar. Melayu panggil apa? Pendengar dan pelihat. Penglihat. Itu apa tu pendengar pelihat? Itu nama sifat yang ada pada zat. Dipanggil dalam istilah usuluddin sifat ma'nan. Bila banyak guna jamak sifat ma'ani. Itu istilah dia panggil yang tu. Maka itulah bila kata Allah yang maha kuasa. Tak ada apalah, tak ada muskil. Mari pula Allah yang berkuasa. Itu terjemah daripada Arab muqtadira. Allah Ta'ala sebut dia juga selain pada dia tu qadir. Qadir dah guna semua dia tu. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Dia tanya. Lepas dia jawab sendiri. Bala dia jawab. Dia tanya. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda. Dan tidakkah Tuhan yang telah menjadikan segala langit dan bumi itu biqadirin? Dipanggil ba zaidah pada khabar laisa. Qadirin, tidakkah Tuhan yang menjadikan langit bumi itu biqadirin yang kuasa? Ala an yakhluqa mislahum. Adakah ia itu yang kuasa atau menjadikan umpamanya? Dia sendiri jawab, bala. Bahkan ya kuasa. Itu yang kuasa. Terjemah daripada qadir. Zat yang bersifat dengan qudrat yang kuasa. Panggil gitu. Situlah kan nak tukar lagi apa? Berkuasa. Allah lah berkuasa besar. Apa situ kena ke zat. Bukan kena ke sifat. Baik. Satu lagi Allah guna juga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu bentuk lain tu. Kalau mengaji surah panggil sirah lain. Tadi sirah qadir. Sifat. Satu lagi qadir. Qaf, dal, ya, ra. Qadir dia panggil sirah mubalaghah. Amsilatul mubalaghah. Lalu terjemah jadi kata mana? Yang amat kuasa. Tambah amat pula. Dia panggil sirah mubalaghah. Yang amat kuasa. Ataupun yang sangat kuasa. Ada pula yang maha kuasa. Kan? Kerana ni surah mubalaghah. Mari pula Allah Ta'ala cerita kata dia ni. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Muqtadira ni lah. Terjemah yang berkuasa. Ni hebat ni. Yang berkuasa ni hebat pada yang kuasa lagi. Cuba kita faham bahasa kita. Yang berkuasa besar. Berkuasa. Itu dia. Tak ada siapa nama itu. Yang berkuasa. Guna dengan ba' ifti'an. Muqtadira. Dan Asma'ul Husna pun sebut. Muqtadir. Kan? Setengah pada nama Allah Ta'ala. Tapi jarang kita letak nama Abdul Muqtadir. Jarang dengar tu. Abdul Qadir. Banyak. Abdul Muqtadir. Jarang. Walaupun mana pun. Salah satu daripadanya. Itulah. Jadi apabila kata berkuasa, tengok di murak tempat bicara. Betul-betul kita pulang kepada susunan terkib kalam bila kita cakap ni. Bagaimana dia susun kata-kata. Allah itu yang maha kuasa. Allah itu berkuasa besar. Apa situ kena kepada zat Allah yang bersifat dengan kuasa. Bila kata Allah tu berkuasa. Allah itu yang berkuasa. Kena terkedir. Dia panggil sifat yang berkuasa. Maknanya amat kuasa sekali. Berkuasa. Itu balaghah pada kata yang kuasa lagi. Jadi tempat nak suruh tadinya, beza. Beza itulah perbezaannya. Cuma kita pergi lagi kepada pe ni kadang ada tempat orang yang silap. Dari segi pe ni kadang-kadang menyalahkan kita. Sampai tahap menyalahkan kita. Seperti dalam kitab kalau orang petani, kitab Baquratul Amani yang disusunkan oleh Wan Ismail.
bin Wan Abdul Qadir wal Mustafa, anak cucu Tok Benda Daya tu. Kita masyhur dengan Pak Daeng. Masa dia turun ke Kedah, melawat, bersinggah di rumah muridnya sebelah balik Sik tu. Maka di sana dimintalah oleh murid-murid dia pada cuba buatlah ringkas-ringkasan mengenai dengan usuluddin. Maka dia sampai itu, disampai dalam sapi, dia tuliskan. Tuliskan satu matan, dia letak macam Bakurah. Bakurah ni kalau ibarat buah-buah kayu ke, buah hak sulung lah. Buah umidahan lah orang petani panggil. Bakurah. Tu dia. Lepas tu, oleh kerana matan tu segar tu kan sangatnya ringkas, maka dia berdatang pula buat syarahan. Dia sendiri mensyarah ke atas matan Bakurah, letakkan Tabsiratul Adani. Maka terjemahan dia guna bahasa tu berlainan dengan kitab-kitab Jawi hak sama petani juga. Agak berbeza dari segi terjemahan, sifat ma'ani dan lain-lain. Dia menyalahi dengan orang ramai. Orang ramai terjemah qudrat arti kuasa. Tengok kitab-kitab lain. Kitab Faridatul Faraid. Ulama petani juga. Syekh Ahmad. Muhammad Zain. Dia terjemah arti kuasa. Iradat arti berkehendak. Ilmu arti mengetahui. Tu kitab-kitab Jawi kebanyakan begitulah terjemah. Apabila Allah yarham pada yang tadi, dia terjemah qudrat arti pekuasa. Ada bubungoh pengkuasa dia terjemah. Qudrat arti pengkuasa, manakala iradah arti pengkehendak ataupun penentu dia buat gitu. Dan ilmu arti pengetahuan hingga seterusnya, sama dia terjemah pendengar, dia basat dia terjemah penglihat. Hingga sampai kepada kalam arti perkata. Jadi bila dia buat macam tu, menyebabkan timbullah kritikan tu ramai di masa itu. Kenapa ni? Menyalahi orang ramai dalam terjemah. Timbullah kritikan, timbullah perbahasan. Tetapi walau bagaimanapun, dia buat dengan ada alasan, dengan ada kenyataan, ada hujjah. Maka dia menyatakan, memberi keterangan 1, 2, 3. Contoh dalil bagi dia. Maka dengan lama-kelamaan, murid-muridnya dan orang-orang yang semasanya menerima iktiraf dia panggil. Dulu iktiraf, dulu kritik, akhir iktiraf. Terima, bagus. Walaupun taknya semua, ada juga setengah-setengah tidak. Itulah. Jadi apabila begitu, maka turun-menurun murid-murid kemudian bersetuju di atas terjemahan pada tadi, ialah nak membeza antara sifat dengan samaratus sifat. Bila kata kuasa, itu panggil samaratus sifat. Pengkuasa, itu sifat. Itu dia. Dia nak bela. Itu, untuk berlanjut pada itu, kita kena belajar kaedah dia lah pulaknya. Cuma itu sebagai sepitah lalu dalam membezakan. Apabila kata Allah, pengkuasa. Mana kena zat, ia bersifat dengan kuasa. Mana gitu? Yang berkuasa. Mana Allah yang bersifat dengan dia amat kuasa. Yang berkuasa. Itu mari pada muqtadira. Baik. Kalau ada nak mesihir lagi di atas itu boleh sambung. Kalau tidak kita langsung soalan itu. Kalau sikit ada nak tanya lagi boleh. Kita sambung situ. Kalau tidak, sementara tunggu boleh kita sambung ke bacaan soalan. Ya, ini merupakan hutang Allah. Kan? Kita ni selalu ada lekat hutang. Hutang manusia, hutang anak Adam panggil, dan hutang Allah Ta'ala. Jadi kalau kita faham pula di segi lurah kita, hutang-hutang ni, apa lagi arti hutang? Lekat apa? Terutang budi. Tersangkut. Boleh dia arti tu? Kak, saya rasa terutang budi dengan si anu itu. Artinya rasa tersangkutlah kita dengan yang tu.
Tak kala ia selalu membuat baik kepada kita, buat budi jasa baik, kita berasa terutang budi. Ada cakap tak gitu? Ada cakap? Bila terutang budi berasa terlekat lah. Kalau dia minta tolong apa-apa, kita tak boleh nak tolak. Sebab kita terutang budi dengannya. Maknanya orang buat budi baik, kita naklah balas budi. Kan? Kita balaskan budi. Kalau tidak, apa kita terutang budi secara terlekatlah kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia selaku Tuhan yang menciptakan sekalian alam, termasuk kita daripada alamnya. Bukan semata-mata alam jamat, kita ni hayawan yang natik. Ada akal yang menjadikan membeza di antara hak dan batil, dan dia ditaklifkan ke atas kita pula. Maka bila dia taklifkan, taklif makna tuntut, ilzamu ataupun talabu ma fihi kulfatun. Tuntut barang yang ada padanya keberatan. Sebagai taklif. Satu lagi memberi arti ilzamu ma fihi kulfatun. Ilzam makna memaksakan barang yang ada padanya keberatan. Maksud keberatan, nasbah nafsu kita yang amarah. Tapi nasbah dengan nafsu yang mutmainnah tak ada keberatan. Dari orang siapa zauq, nak berat apa lagi? Kita sampai mentabak suka dalam bekerja. Minat kita dengan kerja. Minat kita dengan main. Berat apa? Tengok orang main dengan orang ibadat. Ibadat berat. 20 rakaat berat. Semayang. Tapi kalau main, dari awal mana hingga ke subuh, main. Tengok. No. Dalam pekerjaan ibadat, cuba di tengah panas, tengah hujan, tak sanggup. Tapi kalau main, lagi hujan, lagi sedap. Tengok. Ini orang panggil berat tak berat, ini di perasaan. Perasaan ni mari kepada nafsu. Nafsu yang amarah, yang sangat menyuruh akan keburukan. Maka bila diperintah buat kebaikan, tak orang panggil tak kena dengan kanak. Itu berasanya berat. Tapi bagi orang yang mutmainnah nafsunya, itu lagi sedap. Lagi sedap. Itu perbezaan. Sebab itu kita dijihadkan dengan nafsu amarah supaya bertukar sifatnya kepada lawamah, bertukar kepada mutmainnah, tumakninah. Kan? Tenang jiwanya. Baik. Jadi apabila begitu, kita kembali kepada tuntutan. Bila Allah tuntut, Allah paksa. Jadi perbezaan antara taklif tadi, satu memberi takrif talabu ma fihi kulfatun. Tuntutkan barang yang ada padanya keberatan. Jadi atas takrif yang pertama, melengkapi taklif itu wajib, haram, sunat dan makruh. Kerana masalah tuntut. Hingga tuntut dua bahagi. Tuntut akan buat dan tuntut akan tinggal. Kan? Tuntut buat, tuntut tinggal. Maka tutup dia bahagi dua pula. Sebagai tutup yang jazim, dia putus. Tutup buat, putus kena buat. Kalau tak buat, dijanji seksa. Itu panggil wajib. Tuntut suruh buat. Tapi kalau tak buat pun tak ambil salah. Tak ada janji seksa. Panggil tutup time buat itu sunat. Kan? Tuntut akan tinggal. Tutup akan tinggal. Maka dia ada tutup yang putus. Sebagai talaban jaziman. Kalau tak tinggal, nanti janji seksa. Maka tuntutan buat tinggal itu haram panggilnya. Tuntut suruh tinggal. Tapi kalau tak tinggal, langgar juga, tak janji seksa. Panggil itu tuntutan makruh. Sebab tu hukum taklifi dia tu berempat. Ada pengaruh sebagai taklif saja. Panggil hukum taklif. Sebenarnya bukan taklif. Satu takrif lagi, ilzamu ma fihi kulfatun. Memaksa. Memastikan. Menekankan. Itu ilzam. Barang yang ada padanya keberatan. Atas takrif yang kedua, hukum taklifi hanya wajib dan haram. Memaksakan buat. Tak buat, janji seksa. Itu wajib. Memaksakan tinggal daripada buat. Kalau tak tinggal, dijanjikan seksa. Itu haram. Itu taklifi dua. Yang lain taklif je. Itulah. Baik. Setengah daripada kita ditaklifkan apa dia? Puasa. Tu tepat lagi ke situ. Tepat laginya ke situ. Setengah daripada perkara yang kita ditaklif oleh Allah, apa dia? Puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba ay furida.
Nah, diperdukan ke atas kamu itu berpuasa. Hingga akhir huraian ayat, syarahan dan tafsiran dia. Jadi, kesimpulannya, puasa Ramadan itu ialah menjadi kewajipan. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Itu amar dia panggil. Fal yasum. Itu lamul amr. Menunjuk atas tekan. Naklah. Maka al-amru lil wujub. Kada usul PK kata. Sebab tu tubik mari wajib. Lepas tu bila dah jadi wajib dah, Allah memberikan kecuali dengan Nabi belakang. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Di atas. Mari di bawah. Waman kana maridan aw ala safarin. Itu salah mengkecualikan. Siapa yang hadir pada bulan Ramadan. Naklah puasa. Seolah-olah kecuali uzur. Sakit. Dalam safir perjalanan. Seolah ayat ni mengkecualikan. Dia panggil mentakhsiskan umum ayat. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bila datangnya bulan Ramadan, kita masih berada, naklah puasa. Makna ayat itu umum. Sama ada pesakit, orang yang sakit, orang yang uzur dan orang dalam perjalanan, safar, hadar, naklah puasa. Itu umum. Mari ayat belakang tu. Salah mengkecualikan. Kecuali orang yang sakit, uzur. Maka apa dia? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila sakit, bolehlah kita tak mau puasa. Kita dalam safar, bolehlah kita tak mau puasa. Tapi hitung ke ingat bilangan yang kita tak puasa berapa, nanti ganti hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Situ khilaf pula panjang dalam huraian. Baik. Setelah itu kita, lepas pada kita uzur sakit, habis Ramadan, masuk Syawal dan sebagai 11 bulan. Maka di antara 11 bulan itu adakah kita berpanjangan sakit uzur tadi? Ke lepas pada tu kita ada kehilangan daripada sakit, keuzuran itu kita hilang. Situ tafsir pula. Kalaulah seseorang itu mulai uzur sakit dari Ramadan menyebabkan tak puasa, bila lepas Ramadan Syawal mari berpanjangan dalam keuzuran. Tak ada masa untuk diqadha kerana berpanjangan. Maka bagi yang ni tidak ada kena kifarat. Tidak ada kifarat. Sebab nak mewajibkan qadha dengan syaratnya hilang keuzuran. Tiba keuzuran berpanjangan. Maka tidak kena qadha. Bila tidak kena qadha, tak cepat qadha masuk Ramadan lain, masuk dalam keuzuran begitulah, maka dia tak wajib. Adapun hak soalan tadi kita kena tanggung tentang masalahnya. Seorang itu tak puasa sama ada sengaja ataupun uzur. Apabila selesai pada Ramadan, di antara 11 bulan yang selepas itu ada hilang daripada keuzuran. Bila hilang uzuran, dituntutkan qadha. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tiba-tiba sengaja tak qadha. Tunggu-tunggu sahabat masa lapang Bila tak qadha bulan ni, bulan depan nak qadha, insya-Allah nak qadha. Sampai sutuk Ramadan tak qadha. Sedangkan kita hilang keuzuran tadi. Kalau dalam musafir pun kita hilang musafir ketika ada hadar. Kita tak qadha, maka dikira taksir, dikira salah. Tapi tepat nyata taksirnya bila suntuk Ramadan yang berikut. Sebab itu bagi orang ni, hak kata hari hadir datang apabila bertengah bulan Syaban, maknanya apabila datang nisfu Syaban yang kedua, jangan kamu puasa, itu lain daripada orang yang qadha. Apabila orang yang terlekat qadha, tak ada masalah jangan, mesti kena qadha. Tiba-tiba tak qadha masuk Ramadan lah. Jadi tafsir menyebabkan dikifaratkan selain daripada wajib qadha, ada tambahan satu lagi kena bayar kifarat. Dekat dengan kalau lurah siang panggil prap. Dekat dah tu. Lurah siang panggil prap. Kena prap. Mula kena bayar 100. Tak bayar kena prap pula. 120 nak tambah 20. Tu prap. Siang panggil dekat dengan lurah Arab tu kafarat. Kafarat. Kita wakaf jadi dengan ta marbutah, abadan dengan ta majrurah, kafarat. Siang panggil prap. Kita Melayu betul apa kafarat ni? Melayu kita sini panggil apa? Apa panggil? Denda. Boleh. Kena kifarat, kena bayar denda. Sebab kita
taksir, tak mengqada, sengaja mentakhirkan, kena bayar denda. Qada kita tinggal 5 hari, maka kena qada itu bayar hutang Allah. Kerana kita lekat hak dia tutup suruh kita qada, puasa kita tak puasa, mana kita lekat hutang. Selagi mana kita tak qada, namanya kita lekat hutang. Bila suntuk Ramadan, mari satu kewajipan pula kena denda. Di samping qada kena denda. Itu dah kifarat lah. Denda tiap-tiap sehari secupak. Sehari secupak. Kalau tinggal 30 hari ataupun sebulan, umurnya 30 cupak. Kita pakai kira umurnya sebulan 30, senang lah. Itu mana tu bayar denda. Maka denda tak bayar juga. Sampai masuk Ramadan sutur yang ketiga pula. Tak qada lagi. Tak qada lagi. Maka denda itu tadi ditambah pula. Ganda dia panggil. Dekat dengan lurah Arab panggil dha'f. Supaya dengan lurah putih panggil apa? Double. Double. Tu. Arab dha'f. Dha'f. Arab putih kata double. Orang petani panggil dabah. Kena dabah. Bukan dabah baju. Kena dabah lah. Kamu kena dabah. Dulu kena 5 cupak. Kalau mu tak qada, siapa masuk pula Ramadan yang ketiga, kena double. Apa double? Yang 1 hari jadi ke 2 cupak. Yang 5 hari jadi 10 cupak. Tak bagi qada sampai ke 5 tahun. 5 tahun. Maka hak yang 1 cupak double sampai 5 cupak. Sehari 5 cupak. 10 hari kalilah 10 kali 5 berapa jadi? Bertahun-tahun lamanya sejak daripada muda no. Baru mari start puasa. Baru start puasa, hak tu tak ada qada lagi. Dah burn berapa kali tak tahulah. Hak tu pulang kepada kuasanya kita. Kalau tak kuasa, itulah ala qada. Itu pun suatu kaum, ada juga kaum mengatakan hanya dah burn 1 saja. Itu nasbah dengan orang dhaif tu boleh berkira lah. Nasbah orang dhaif inilah faedah khilaf ulama. Tapi bagi orang yang kemurahan Allah Ta'ala bagi rezeki, biarlah saya tidak heran kerana saya ingat bahawa saya bersalah. Itu katakan kena double 5, kalau double 10 pun saya sanggup. Sebab saya ingat saya bersalah. Dan di samping saya salah, nak syukur pada nikmat Allah. Mujurlah Allah tak memati sebelum itu. Nasib baik Allah tak mematikan semasa dalam kejelian itu. Allah memberi kesedaran dulu supaya kita sedar, biarlah double 5 pun bayar 5. Bagi orang ni kan. Kalau kata lebih lagi, ikut je lah. Ni jiwa orang Islam, jiwa memang macam tu. Ada pun kalau orang yang sempit dalam kehidupan, nak cari kawan lah. Adakah yang kata tak kena double? Ada yang ni lah. Bagi kita orang dhaif kan. Ini faedah dan hikmah khilaf ulama rahimahumullah ta'ala. Itu dia. Lepas tu hitung turut tu lah. Hitung turut tu lah. Itu dia. Apa lagi? Jam sekarang 9.30 samalah. Tapi kita ni masih di bawah hak Thailand 8.30. Baru 8.30. Sambung. Adakah menjadi masalah jika kita berzikir nafas Allah sahaja? Alhamdulillah. Soalan yang berikut, soal berbentuknya, adakah menjadi masalah begitu? Bila berzikir Allah saja. Masalah jadi tak jadi pulang kepada kejahilan kita, tahu tak tahu. Bila tak tahu, masalah setiap hari. Bila tahu, selamat. Selesai. Sebab itu cara penyelesaiannya tahu. Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Allah perintah jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa takutkan Allah, Allah menjadikan jalan keluar. Bila kecemasan, ada jalan keluar. Baik. Jadi apa dia? Zikir hanya Allah saja. Cuba kita kembali pada asal dulu. Zikir, banyak kita sebut zikir. Apa zikir? Arti situ dulu. Bila itlaq zikir, apa zikir? Boleh dua arti. Dia panggil lafaz mushtarak.
Satu perkataan hantaran pada asal mempunyai dua makna maka lebih, itu panggil lafaz mushtarak. Suatu perkataan mempunyai beberapa pengertian pada asal hantaran, dia panggil lafaz mushtarak. Maka lafaz zikir hantaran bagi zikir lidah. Itulah baru kita terjemah. Zikir lidah terjemahnya ni mah. Zikir lidah terjemahnya panggil sebut. Sebut. Bila sebut fahamlah tu dengan lidah. Kamana kita kata sebut dengan lidah, itu taukid. Sebab bila sebut kita tak sebut dengan telinga. Kau sebut dengan telinga. Tak sebut dengan mata. Bila kata sebut tentu dengan lidah. Tapi kita kata lagi sebut dengan lidah. Orang mari dengan lidah tu panggil taukid. Aku dengar dengan telinga ini. Ya tu orang mari telinga tu taukid. Sebab kadang-kadang ulama dia nak menyatakan, sahabat dia nak menyatakan, kata dia dengar sungguh daripada Rasulullah SAW, dua telinga inilah dia dengar. Walah aku dengar cukup dah. Sami'tu, aku telah dengar cukup dah. Tapi aku telah dengar dengan dua telinga aku ini. Awak mari tu nak taukid. Ini sepatutlah sebut, faham dah tu. Tapi kait lagi, sebut dengan lidah. Nak taukid. Arab panggil zikir lisan. Zikrul lisani. Satu lagi zikir al-qalbi. Itu panggil, terjemah Melayu panggil apa? Tu panggil ingat. Bila kata ingat di hati walaupun tak sebut. Ingat. Oi, teringat. Rasa ini dah cuba teringat. Yang panggil ra tu hebatlah, dalam sampai makhraj ghain. Teringatlah. Tu dia. Walaupun jauh dari mata masih teringat. Orang tadi kata teringat gitu je. Nipis-nipis begitu. Teringat. Sini teringat. Kan? Baik. Itu terjemahan daripada zikir. Arti sebut dan ingat. Itu dia panggil satu lafaz mempunyai dua makna. Baik. Apabila sebut, dia adakan mafu'ul dia. Sebut, maksudkan itlaq zikir, sebut akan siapa? Mafu'ul dia. Sebut akan siapa? Kalau kata ingat akan siapa? Ingat akan Allah. Itu secara zat. Ingat akan Allah. Dan di samping itu terkedirkan mudhaf pula. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat kamu akan kurniaan Allah. Ingat kamu akan kurniaan Allah. Itu sifatnya. Ataupun sesuatu yang dikurnia oleh Allah. Jangan lupa diri kamu. Allah beri kamu sihat. Allah menjadikanmu. Itu ingatkan nikmat Allah. Kita potong ke situ. Klik kepada zat sendiri. Ingatkan Allah. Ingat Allah itulah Allah. 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 Bila pergi kepada sifat. Subhanallah. Subhanallah. Apa subhanallah? Maha suci Allah. Yang ini Allah zat yang bersifat dengan sucinya daripada amal la yaliqu bihi awin naqais. Segala sifat yang menunjukkan kekurangan Allah Maha suci. Segala sifat yang tak layak dengan Allah, Allah Maha suci. Itu kita menyucikan Allah. Subhanallah panggilkan, zikir itu panggil tasbih. Puji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam dan sebagainya. Itu panggil puji akan Allah. Allah bersifat dengan kepujian. Itu puji Allah. Zikir itu panggil tahmid. Allahu Akbar. Mana kita sebutkan keagungan Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar. Itu panggil kata takbir zikir tadi. Bila kita ingat, kita tak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya. Malaikat dengan Allah. Itu panggil ucapan hauqalah. Zikir itu. Dan dia panggil soal lagi hasbalah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ucap hasbalah. Apa dia? Hasbi Allah. Memadai bagi aku Allah je. Aku tidak bergantung dengan diri aku. Tidak bergantung dengan harta kekayaan aku. Tidak bergantung dengan yang itu. Memadai bagi aku Allah. Tengok Ibrahim alaihissalam ketika ia diikat tali untuk nak lemparkan dia ke dalam api yang dinyalakan oleh Namrud masa itu. Kan? Maka Ibrahim diam. Dia ada tengok. Dia ada ikat diri. Dia ada tengok. Jibril datang. Alaka li hajatun.
Adakah bagi engkau, hai Ibrahim, bagi aku ada hajat? Ada ke tak hajat kepada aku? Jawab Ibrahim, wa amma ilaika fala hajata li. Adapun kepada engkau, aku tidak ada hajat. Oh, kalau Ibrahim kata, ya, mu tolong aku. Api yang dinyalakan itu cuba mengejarkan api supaya membakarkan yang melikung itu masalah. Habislah. Adapun kepadamu, aku tidak hajat. Kalau begitu, berdoakanlah terus kepada Allah. Kata Jibril alaihissalam. Jawabnya apa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia kata, ilmuhu bihali. Hasbi min su'ali. Ilmuhu bihali. Memada cukup bagi aku daripada memintanya. Tahunya Allah aku cukup. Tak payah minta dia tahu dah aku. Moga filem hak dia buat. Kita pelakon je. Nah, bila pelakon apa nak kata kepada penyusun? Boleh. Kita pemain. Pelakon. Mu jadi hero. Mu jadi penggana. Hero semati nak tumbuk di tengah jalan. Kita berjalan lah. Jalan selagi mu kena tumbuk lah. Yang nanti nak tumbuk, dia tunggu di jalan. Bila kita lalu, dia bang sebab tumbuk kita. Mati kan. Rebah lah kata. Tak mati ya hero, tak mati biasanya. Nah, rebah. Bangun. Kita nak kata apa kepada penyusun? Kenapa menyusun supaya aku ni kena tumbuk? Tidak nak kata apa pun. Bahkan cukuplah dengan mic itu bila orang lihat, oh hebatnya filem ini, cerita ini. Tidak nak kata kepada penyusun. Demikian kita sebagai hamba, Allah melaku kita susah, Allah melaku kita kemalangan. Redha je raditu billahi rabba, sabar atas apa yang ditentukan oleh Allah. Itu sifat hamba. Kan? Itu panggil ucap hasbalah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik ia diserahkan segala urusan siapa? Huwa, ialah Allah. Tu ni'mal wakil. Ya kita panggil wakil kan? Siapa wakil yang hakiki? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Huwa ayil maqul ilaih. Ia diserah segala urusan secara hakikat. Huwa, ialah Allah. Ialah Allah, ni'm. Itu semua tu zikir dengan bentuk ada kait sifat, kait apa ni. Adapun kita tak ada yang tu, terus kepada nama bagi zat yang wajibil wujud. Allah. 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 Tu dia. Zikir. Allah. Allah. Ya, apa kata? Tak ada masalah. Bila faham. Sebab, tengok dalam hadis sebut kata kan? Dalam sebut kata, tak akan berlaku kiamat selagi ada hambanya menyebut Allah. Allah. Itu. Dalam hadis dia datang. Nak rakyat kata bila akhir zaman sedikit lagi. Di segi syariat banyak dalam kejahilan. Kerana manusia ramai. Banyak ulama pula dimatikan. Inna Allah la yakbidu ilma intiza'an yantazi'uh. Walakin yakbidul ilma bimautil ulama. Biqabdil ulama. Tetapi Allah menghilangkan ilmu akhir zaman nanti. Dengan Allah mematikan ulama. Mati yang berikut, mati seolah mati tak bersambung, patah tak tumbuh, hilang tak berganti kan? Bagaimana manusia ketika itu? Sehingga hatta idza lam yabqa alimun, satu riwayat hatta idza lam yubqi aliman. Ketika itu ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Sehingga ru'asa juhal. Bila jadi kejahilan, tak adalah yang nak mengajar, yang nak apa, tidak ada. Maka manusia itu tak pandai nak tahu kaifiah apa soalah ke. Hanya sekadar masih ada di lidah Allah. 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 Selagi ada sekadar itu, kiamat tak akan berlaku. Walaupun kelam kabut, kiamat tak akan berlaku. Ini merupakan zikir dan sebut Allah ini sebagai pemaku bumi. Wal jibala autada. Penyacang. Nah, bila Allah nak menghilang, nak menghancurkan alam dunia dengan janjinya, Allah menghilangkan satunya mati ulama. Dia awliya dimatikan. Akhir sekali dimatikan, Allah melepaskan rihin tayyibah. Rihin layyinah. Apa dia? Allah melepaskan angin yang harum baunya. Lagi pula ia lembut angin itu. Seperti tak dalam masjid begini. Ni pakai aircon kan ni. Tengok kita ada ni rasa sejuk je. Sejuk kalau ditiup ke bubuh pula wangi-wangi kan. Bau harum lagi, sejuk. Akhir zaman Allah melepaskan rihil layyinah tayyibah
Mana orang mukmin yang ada pada masa itu semuanya kena angin itu. Duduk dalam masjid kena angin, di luar kena angin itu, dalam gua, tempat kerja, di mana-mana akan setuh angin itu sebab daripada mati semua orang mukmin yang ada pada masa itu. Mana tak ada lagi orang sebut Allah, Allah, Allah. Lepas itulah apa dah Quran diangkatkan, apa semua diangkat, kan? Itulah mana semasa berlakunya tiup sangkakala semua yang mati itu luka' bin luka', syirarun nas, manusia yang kufur dengan Allah. Yang mukmin mati sebelum. Ini janji dari Allah. Menunjukkan bahawa zikir sekarang Allah. Allah. Lepas tu dia ada kaifiat dia pula, cara-cara tarekat pula. Sebab tu kalau tanya, apa jadi masalah? Dia tanya mana tadi? Jadi masalah jika kita berzikir. Adakah, apa dia Umi dah? Adakah menjadi masalah? Ya dia bila menjadi dia jadi. Itu kan. Bila menjadi dia jadi. Buat masalah. Sebab apa buat masalah? Kita tak faham masalah. Kita tak faham masalah, kita melahirkan menimbulkan masalah. Panggil menimbul isu. Cuba kita faham, tak ada menimbul masalah. Kalau ada masalah kita uraikan, tak ada masalah. Bila kita faham Allah, Allah. Sehingga zikir yang ajib daripada Imam Shibli katanya dia mengucap tasbih berbeza daripada orang lain. Kita biasanya subhanallah, subhanallah. Tapi dia tasbih subhani, subhani, subhani. Itu semua masalah tu. Lalu disoal dia, kenapa kamu tasbih macam itu? Sedangkan subhani, maha suci aku, maha suci aku. Ajib. Orang lain subhanallah kan, kamu subhani. Kerana Allah sudah suci. Aku yang kotor. Menyuci maha suci. Aku maha suci. Aku Allah tak payah menyuci pasal Allah maha suci. Hebat jawapan dia. Ini orang panggil keilmuan dia. Maqam dia tu tinggi. Kalau kita tak faham maqam. Salah ni, sesat ni. Jangan ada sesat. Kita lah sesat dulu. Dan kita faham tak ada sesat. Kita boleh ini tanggungnya begini. Itu panggil maqam dia. Itulah tak akan berlaku kiamat selagi ada manusia sebut Allah, Allah, Allah. Baik. Masa kita tu masih lagi ada dalam lebih kurang 20 minit jam di sana. Ya, 20 minit boleh lagi, sama lagi memenuhi lagi 20 minit. Insya-Allah. Itu senang. Bila tak sedar diri, senang sekali. Ya tak senang kita sedar begini. Malu tak bangun nak menari? Malu. Tapi dah tak sedar, tak malu lagi. Sebab tu orang minum arak dia mabuk. Tak ada malu-malu dah. Itu sengaja dia buat mabuk. Ini panggil gharak. Di dalam gharak. Di dalam tenggelam. Dalam apa dia? Dalam zauqi. Dia panggil dalam istilah dia. Orang gharak. Dia panggil apa dia? Menari. Dia tulis menari. Ya, menari. Arab panggil raqs. Raqs. Dekat dengan luar siang panggil ronging. Raqs. Raqs. Menari berdecak ronging. Siang panggil ronging. Tu. Menari lah tu. Kita Melayu kita menari. Menari. Raqs. Maka raqs ini mari dari mana? Banyak-banyak bagian raqs ni. Rakah ini mari daripada zauqi, mari daripada apa yang kata apa dia tadi? Daripada tidak kesedaran tadi. Zauq dia ada. Nanti cuba kita dak zikir kan. Cuba kita zikir banyak. Dengan sendiri dia mari. Tengok kita dak wirid tu. Subhanallah, assalamualaikum, tak apa lagi. Subhanallah, subhanallah. Kepala jadi kita tak sedar tu. Subhanallah, tengok pula. Subhanallah, subhanallah. Tak ada derah lagi, cuba derah lagi. La ilaha illallah. Lagi banyak lagi. Sampai-sampai berdiri pula. Ada tidur pula. Maka semua itu klik ke mana? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqil samawati wal ard. Tengok. Kan? Berzikir itu ada bentuknya keadaan berdiri, duduk, apa dia berbaring, yakni tidur.
Mana kata zikir atas setiap kelakuan. Sampai ahli tarekah dia tidak zikir duduk saja, yang nak amal dengan allazina yazkurunallaha qiyaman, lalu dia bangun. Ada yang duduk, ada yang bangun. Bangun. Ada yang duduk, ada pula tidur. Zikir dalam tidur. Dia nak amal dengan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pendek kata kita tak mahal dalam medan tu jangan mudah. Paling kurang wilayah surah diam yang kita tak faham tu. Kalau tidak, kita merajaah ahli itu sendiri. Nah, maka lahirnya raqas, maka ini tidak mengapa. Nah, ada pernah katanya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam fatwa Al-Hadithiyah dia, ada katanya masalah adakah raqas itu ada asal? Mana ada asal dalilnya? Raqas bagaimana ulama-ulama ahli sufi dan raqas tu? Nah, kadang-kadang macam-macam kaifiat. Tengok zikir ahli sufi. Hari ni boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok. Macam ke Suria, ke mana ni ulama ahli sufi cara zikir dia. Bagi-bagi kaifiat dah. Ada kaifiat macam ni, ada ya macam-macam lah. Itu panggil raqas. Disoalkan adakah dalilnya? Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menjawab, ya ada asalnya. Ada asalnya raqas itu. Mana pernah terjadi kepada Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Aqil saudara Ali itu kan. Dia terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujikan Aqil itu, wajahnya rupanya semacam rupa aku. Jadi kita macam mana perasaan? Kalau orang yang alim, orang yang beramal, orang soleh, orang yang apa hebat, oi kamu ni semacam aku sifatnya. Kamu ni rupa macam aku ni. Menurut dari mana? Ada kaitan dengan aku. Bangun tak juga selalu. Ni Aqil tadi. Bangun jadi menari. Kerana zuqwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Ini menunjukkan takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menegah, tidak melarang. Kalau tak boleh dia kena lain kali jangan buat begini. Dia kena laranglah. Ni senyap, diam. Ini takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ini adalah harus dan boleh. Sebab itulah tengok ulama kada dia menari. Zikir, bangun. Pegang tangan, pergi, mari, macam-macam. Kada masuk di tengah. Ulama-ulama itu menari macam-macam. Itu zauq. Ingat ini perkara ini apa yang kata keliru nasabah kita orang yang kurang mahal dalam medan itu. Bah kita cuba rasa kalau kita masuk ahli zikir dengan sendiri dia jadi. Dia jadi. Sebab itulah timbul soalan kita tarik lagi terjadi kepada imam-imam yang membaca ayat dalam Quran. Kita makmum kada tanya, imam dah baca Quran dan semuanya lengok begini. Kada kepala begini. Gak susah hati kita orang makmum. Kerana kita tak ada baca. Nak tengok imam. Baca. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam Dia jadi dia. Macam mana kita mengaji kata bergerak anggota besar. Kita masalah fiqh nak ukur dah lah. Tak sah imam batal solat. Jangan makmum kita ikut makmum. Jangan. Apa tanya dia kembali? Kenapa imam lengah? Saya tak sedar pun. Dia panggil zauq mari. Apa lagi suaranya melembut merdu. Yang merindukan. Itu panggil suara yang merdu. Yakni suara yang merindukan orang yang mendengar. Mereka kata suara yang merdu. Yang lembut merindukan orang yang mendengar. Maka dia zauq, dia baca. Zauq. Maka itu di tangan atas tidak kesedaran dia. Kan? Demikianlah. Baik. Lagi boleh lagi 10 minit lebih lagi. Apakah zuqiyah? Apa dia? Zauq. Bahasa Arab za waw qaf. Zauq. Lepas tu masuk ia zauqi. Apakah rasa tarikat jazabat hak ta'ala?
Apa dia? Ya. Jazbah apa? Dia tulis Rumi ke? Dia Rumi. Dia Rumi dia rejaan tak termasuk mana dengan Arab tu. Barangkali bagi yang menyoal ini, bagi nak tanya jazbah. Tulisan Arabnya jim la ba ta marbutah. Jazbah. Bila orang yang bersifat jazbah, seorang itu panggil majzub. Panggil orang majzub. Apa asal arti pada lurah? Arti pada lurah jazbah. Jazbah ni tarik. Tarik dengan kuat. Jazbah. Ada orang petani panggil jen-jen. Senyah, sentok. Ada juga orang panggil. Itu panggil jazbah. Masalah kita panggil mari. Dia tak mau mari. Pakai tangan. Ni. Tu pengertian bahasa lurah dulu. Jazbah. Tarik. Maka seseorang yang kena tarik panggil majzub. Kita yang menarik panggil jazib. Tarik satu orang dengan kuat. Maka orang kena tarik panggil majzub. Itu pada lurahnya. Yang dimaksudkan di sini nak panggil majzub iaitu orang yang kena tarik hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak melalui ikhtiar dan usahanya. Ini katakan rupa seorang itu jahil dalam media ilmu syariat kerana ia tidak belajar, katakan, ataupun dia tidak mengaji banyak, tidak mengaji lama masanya, maka pada bilangan kita tak belajarlah. Biasa, orang biasalah. Tetapi kadang-kadang ditarik hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dia. Itu panggil majzub. Tu kadang-kadang ditarik dengan tidak ada melalui. Adapun kalau seorang itu turun tangga daripada rumah berjalan, kita nak pergi tu berjalan sampai satu tempat berhenti, berjalan pula, bergerak pula dengan lama, ada yang cepat sampai, ada yang lambat. Macam-macam lah masa sampai itu tengok di perjalanan. Kalau berjalan kenderaan bersikar, lambat sikit daripada motor. Motor kecil juga deras sikit pada bersikar. Laju sikit pada itu. Motor besar lagi laju. Begitulah. Demikianlah kita melalui amal, melalui zikir, melalui tarekah, tiba-tiba sampai tempat kanak yang nak dia pergi hadrat ilahiyah, maka itu dia tak panggil, pada awal dia panggil orang salik. Salik dalam beribadat melalui macam-macam tarekah, macam-macam zikir, dia panggil salik, sair, lama-lama sampai. Ada pun orang majzub ini tidak melalui jalan. Tidak melalui jalan biasa, duduk di sini, ditarik sampai ke sana. Itu bandingannya. Dengan tidak melalui amalnya apa? Dijazib. Dia panggil majzub, dia panggil. Itu terkadang bagi orang ni sampai dengan tak tahu jalan pun. Contohnya seperti kita pergi melalui jalan udara. Apa kita tahu ke bawah? Tak tahu kan? Naik hanjai. Kalau kita lihat sana naik hanjai. Gitu orang Kuala Lumpur. Siapa-siapa Kuala Lumpur. Kau tengah jalan apa tak tahu. Tapi cepat perjalanannya. Sejam lebih-lebih kurang sampai ke Kuala Lumpur. Daripada hanjai, daripada Bangkok, sejam, 2 jam sampai. Tapi cuba kita berjalan kaki. Berapa hari nak sampai Kuala Lumpur? Kita orang Kedah nak pergi ke petani berjalan kaki. Berapa hari makan masa? Itulah. Pergi dengan bersikar, agaknya cepat sikit. Pergi dengan motor, agaknya cepat lagi. Dengan kereta, lagi cepat. Apa kata dengan kapal terbang? Dengan flag. Siapa? Tapi orang tanya, apa ke tengah jalan dari Hanjai ke Kuala Lumpur, apa ada? Tak tahu saya. Apalagi itu pergi dengan mata berjalan sendiri hingga perjalanan atas. Tak dapat tahu jalan bawah. Apa kata kalau kita ditarik, dia pekuk mata pula. Ditutup mata. Kita duduk di dalam kebun, duduk memotong getah dan sebagainya, duduk di benang, sawah padi, tengah-tengah duduk menanam padi ke, duduk memukul dan sebagainya lah, kita duduk di benang. Mari sebuah kereta yang cermin gelap tutup, mari berhenti gerak. Kita duduk di batas benang. Duduk situ, mari gerak kereta, cermin hitam, gelap, tertutup, buka pam itu, ambil kita, mak bekuk mata,
Muat di atas kereta, pum. Kita pun tak tahu ke mana nak bawa pergi tu. Tak tahu tu. Sampai dalam kota. Buka mata, depannya Agung. Mana ini? Ini panggil majzub ni. Orang biasa kalau klik cerita pada orang, pergi ke mana? Ku pergi ke dalam kota, pergi jumpa Agung. Mu jumpa dengan Agung. Takkan pergi ke benar tadi. Ya, aku pergi ke benar tapi bertemu dengan Agung. Mustahil pada adanya. Ini yang kata orang gila. Pana. Jadi ke Melayu punah. Orang petani kata. Ini punah. Orang punah. Maka dia cerita. Dia tengok Agung. Bagaimana Agung? Dia cerita. Orang tak nak percaya kan? Kan? Lain pada kita mengaji, belajar, naik pangkat, naik jawatan apa ya. Boleh berjumpa dengan Agung panggil. Itu lain. Ya, faham? Itulah panggil orang majzub. Ibaratnya begitu. Sebab itu orang majzub, kalau tidak ada salib lebih dulu, hanya dia sampai kepada hadrat ilahiyah, tapi dia tak boleh nak ajar kepada manusia kerana dia tak tahu jalan. Dia tidak melalui jalan bawah. Dari haknya ke sini, apa dia laku, kampung apa lepas ni laku, tak tahu. Tak seperti orang berjalan, walaupun lambat perjalanan, dia boleh tahu satu persatu. Jalan-jalan sampai sini berhenti. Sini amah kapur apa ini, kapur apa boleh kenal orang situ. Boleh tanya, menanya. Esok berangkat pula, berjalan-jalan, temu di tengah ujian, di tengah jalan, begitu dan begini. Dia boleh ajar satu persatu. Ini orang melalui belajar, melalui zikir, melalui amal, sampainya boleh cerita jalan. Kerana dia ada pengalaman. Ada orang majzub tidak ada. Dia sapa pada Allah, dia cakap Allah. Yalah. Sebab dia ya Allah semata. Saya bertemu dengan Allah. Begitu. Masa saya pergi berjumpa dengan Agung. Agung mana mu turun tangga tadi pergi ke benar? Kan? Ini orang tak nak percaya pada kita. Lebih lagi pula kita orang biasa. Walau bagaimana sekalipun, tidak mustahil. Allah yang maha kuasa ikut siapa saja hambanya dia nak jemput, maka dia jemput. Hamba siapa saja dia nak tarik, dia tarik. Tengok yang kufur jadi beriman. Dan yang beriman dah jadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ini kuasa Allah Ta'ala. Pilihan Allah yang maha kuasa, yang maha bijak sana. Ikut je lah. Cuma kita syukur dan alhamdulillah, puji di atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Dengan kita sendiri kadang-kadang min haitsu la yahtasib. Tak disengkau-sengkau. Kan? Itulah masa kita masih lagi hanya 5 minit. Ada sempat lagi? Pendek-pendek. Boleh-boleh. InsyaAllah. Apakah peranan anak muda untuk mengembangkan syiar Islam? Anak muda. Apa anak tua? Sama je lah. Sibuk dengan anak muda, anak tua, yang lagi hebat kerana kita dekat dengan kubur. Sama lah, cuma beri nasihatkan kepada kita orang muda ni kerana begini. Kalau kita kata nafsu masih tajam ke dunia, kan? Masih kita tu suka ria masih ada, tapi tadilah bila orang jadi jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun masih muda, tapi jiwanya macam orang tua, jiwanya beramal. Cuma kita kira pada ghalib. Ghalib kebanyakan kelakuan kita orang muda ni kebanyakan. Lagi pula dibandingkan orang muda seolah-olahnya dia masih dalam perjalanan baru mulai nak jemerangkan lautan. Itu perkara sangat berbahaya, banyak sangat kan. Ada pun kita orang tua, orang dah dewasa, dia menekat dah umur sampai lakah 60-an. Seolah-olah kata jemerang kita tadi daripada kemudaan sudah pun lepas ke seberang sana. Lalu itulah paling tengok kau orang baru mula nak jemerang kan. Tu marilah suatu kebimbangan. Lalu tu bimbang sahabatnya di tengah tu ada sangat berlakunya peromokan, perolokan macam-macam. Lalu nasihatkan, hati-hatilah, beringatlah, banyakkanlah ingat pada Allah. Itu je. Itu begitulah. Sebab itu datang pada hadis jaddidis safinata. Ada satu riwayat ahkimis safinata fa innal bahra amikun. Dinasihatkan, dia kata membaruilah kamu bahtera sapan kamu itu. Kat sini cakap sapan Sapan hak Arab itulah.
Supun jamak safinah. Orang tadi panggil perahu. Nah, patut ada juga diterjemah safinah, jemah bahtera. Dekat juga sini panggil bot. Ada panggil bot tak? Naik bot. Daripada bahtera tadilah. Bahasa Arab panggil bahtera. Tengok bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Nah, orang petani panggil tengok. Kalau kecil, panggil perahu. Bila agak besar sikit, panggil kapal. Nah, kapal layar, macam-macam lah. Orang petani panggil. Sini panggil sekaligus macam Arab, sapan. Safinah, sapan. Bahtera, bot. Nah, maka Nabi SAW membandingkan dalam kehidupan kita dunia macam laut. Fa innal bahra, kerana sesungguh lautan ini amikun sangat dalam. Ini balarah. Lautan ini sangat dalam. Yakni dunia yang kamu masih berada ini sangat dalam. Oleh itu kena mengukuhkan perahu bahtera kamu yang kamu nak kena itu. Satu riwayat ahkimis safinah, meneguh olehmu akan sapan kamu itu. Tengok kita nak berjalan jauh kan. Kalau kereta apa kita azamnya minggu hadapan tu 3 hari ke depan kita nak musafir jauh, nak pergi ke Bangkok dan sebagainya, siapa ke yang main kata gila. Jadi kalau kereta kurang sempurna boleh tak kita nak bawa yang tu? Lalu kita simpan dulu kan. Sedia periksa apa itu ni, kerana apa ni? Nak berjalan jauh. Kalau sekadar ini pun perlu juga kita hati-hati, berhati-hati kan. Tapi bila nak berjalan jauh lagi hebat. Kita kena mengingat. Tengok ni, yang kena kita nak pergi ni macam mana, itu periksa-periksa apa ni? Ni kerana nak berjalan jauh. Demikianlah laut dunia yang kita jemerai ini sangat dalam, kata Nabi SAW. Oleh itu menteguhkanlah bahtera kamu itu. Jedid membaruikanlah, terjediklah sapan kamu itu. Ini semua ni apa ni? Ini mengisyarat kepada kita sebagai suatu jagaan daripada Nabi SAW. Sama ada kita orang yang dah tua, orang yang masih muda. Cumanya kepada yang muda tu lebih disayangi dan dibimangi kerana mereka baru saja nak mula jemerang. Kita dah lepas seberang sana dah. Itulah di antara lain kan. Itulah maka bagi kita orang muda terutama sekali, otak kita masih cergas, tajam katakan. Maka kita gunakanlah sebagai syukur nikmat kepada ajaran agama. Maka dengan itulah boleh memimpinkan kita, bukan saja kita memimpin, boleh memimpin pula kepada masyarakat. Sebab tu orang kata apa? Kanak-kanak dia ini harapan masa depan kan. Itu tahu harapan masa depan. Harapan yang dimaksud sini, janganlah tinggal agama. Kalau kita duduk bagaimana bekerja buat semua tu ialah tertumpu pada agama. Itu cukup dah rasanya masa kita pun sudah pun rapat. Senat kata-kata ni sudah pun senat, sudah pun rapat, sudah pun habis dan cukup bagaimana jadi janji tadi. Semoga-moga masa yang kita rebut tadi, kelapangan yang kita dapat rebut dengan majlis seperti ini tidak dimensia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Allah Taala kata, sesungguh kami tidak mensia-siakan balasan orang yang membuat kebaikan. Semoga-moga dengan niat ikhlas kita, dengan bersih hati kita, betul-betul demi untuk mendengarkan sebuah sedikit daripada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala untuk membaiki diri kita sendiri terutamanya dan kepada yang lain. Selepas pada kita faham diri kita, boleh kita memahami kepada yang lain. Dengan itu semoganya diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga dengan manfaat itu tadi dapat kita membimbingkan diri sendiri dan anak buahnya sebagaimana Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, setak di diri kerana di mereka yang di bawah jagaan kan. Ini menunjukkan bahawa diri sendiri sangat-sangat susah sebab Allah mulai qu anfusakum, jagalah kamu, pelera kamu akan diri.
Maksud diri bukan hanya badan ini. Walaupun badan disuruh jaga. Jaga kebersihan badan. Apa dia kesihatan. Apa semua sekali. Bukan hanya badan, kesihatan badan saja. Roh juga. Kalau kereta bukan cara pakai body dah. Body. Bukan jaga body saja. Enjin. Enjin lagi kan. Kita kena jaga semuanya. Start dengar suara macam mana. Apa macam mana. Sebab itulah 6 bulan sebagainya. Masukkan tempat. Apa nama ni? Service. Oh, sini panggil banyak orang putih. Tu dia dah. Orang kata ni panggil masuk. Tu siang pula. Tempat apa dia? Tempat tukarlah, baiki lah. Tempat membaiki lah. Proses lah. Itu dia. Baking. Bekel. Oi. Lepas tu bahasa ni pun Masya Allah kena duduk lama lah. Baiklah. Alhamdulillah sekadar ia diizin Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga-moga kita tidak putus harapan, tidak berputus asa. Lain kali jika sekiranya diizin Allah Subhanahu Wa Taala akhir kita bertemu majlis seperti ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu cukuplah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.